Okey, sekarang ni aku dah buka kabel plug dengan spark plug. Jadi aku nampak sesuatu daripada plug. Jadi seperti korang tengok ni, ada carbon deposit dekat tip untuk spark plug ni. Okey, bila kepala plug hitam ni menandakan yang tembakan petrol lebih banyak daripada tembakan daripada spark plug. Spark plug hitam pun boleh menandakan yang spark plug ni mungkin rosak ataupun kabel plug rosak, sebab kita pun baru tukar coil. Okey, kalau ikutkan bukan plug ni je yang hitam, yang lain pun semua memang hitam lah. Terbalik. Carburetor pun dah dicabut untuk dibersihkan ataupun digantikan nanti. Kita dah buka ni, kita akan cuci lah badan carburetor ni setakat yang boleh. Dan sebenarnya ni pun aku dah cuci menggunakan degreaser. Badan dia pun dah elok sikit. Kandidat sebelum ni memang legam lah. Dan seterusnya kita nak cuci komponen kat bahagian dalam ni, bahagian cok kat dalam dan sebagainya, supaya betul-betul bersih. Sekarang kita gunakan cok cleaner disebabkan sifat dia yang cepat kering. Tapi disebabkan aku tak ada kit untuk membaiki carburetor ni, sebab apabila korang dah buka setiap komponen-komponen ni, korang kena pastikan seal baru dimasukkan balik ke dalam carburetor ni. Kalau tidak, nanti akan berlaku leaking menyebabkan carburetor ni tak akan berfungsi dengan baik. Jadi disebabkan aku tak ada alat-alat tu, kita hanya mencuci apa yang kita nampak sahaja bahagian dalam ni. Okey, contoh utama dekat sini kita boleh cuci. Okey, kita boleh nampak kotoran keluar. Okey, sini pula. Seterusnya kita akan bawa turun tank ni. Dia dah bawa keluar petrol sebanyak yang mungkin, kita akan bawa turun tank. Okey, kita boleh nampak daripada tank lama ni, kat sini bengkok. Mungkin owner lama sagar dekat mana-mana. Betul dekat bahagian bawah ni sebenarnya ada, dekat situ. Kita tengok lagi dekat. Okey, kat sini bengkok juga. Jadi ni juga antara salah satu alasan kenapa aku nak tukar tank lama ni. Tank lebih safety. Bila kita ada jet ni barulah kita nampak fizikal tank minyak ni. Jadi seperti korang tengok kat sini pun dia tak dapat fit disebabkan bengkok dekat sini. Kat sini pun lagi teruk. Kita boleh nampak kat sini. Yang ni pun tak fit langsung. Ini memang bengkok teruk lah. Jadi memang elok lah kita sambil survey carburetor, tukar terus tank ni. Okay, secara normalnya tangki minyak ni memang akan berat bila ada kandungan cecair petrol. Jadi kita akan drain dulu cecair petrol dalam tangki ni melalui nut kat sini. Bawa keluar baru kita boleh buka salah satu bolt yang pegang dan kita bawa turun tank. 12. Okay. Disebabkan tank ni bengkok, dia keluar kat sana. Kita jet sikit sebelah driver. Jadi besi pemegang tank ni boleh dibuka di bahagian sini, berdekatan dengan axle, iaitu di sini dengan di sini, kat bahagian bawah ni. Sebelum bawa turun tank, digalakkan korang buka dulu hose-hose yang masih bersambung dengan tank, baik yang bersambung dengan tempat isi petrol. Satu besar, satu kecil. Ada dua lagi di belah bawah ni. Klik hose bahagian tepi pun boleh buka melalui ash sebelah kiri. Kena potong sikit, barulah boleh bawa keluar kedua hose ni. Dan pada masa yang sama kita akan gantikan cap dengan pipe ke petrol tank ni dengan model aluminium steel sekali dengan cap dia. Tempat isi petrol. Dan satu lagi dekat bahagian sini. Si pemegang dia dah dibawa keluar, jadi kita akan turunkan jet ni perlahan-lahan. Okey, apabila tank dah dibawa turun sikit, memudahkan kerja untuk mencabut bagi hose yang masih bersambung dengan pipe-pipe. Hose pun dah reput dan susah nak buka, jadi kita terpaksa potong juga. Boleh dicabut. Pipe besi. Boleh nampak dia punya karat tu kau-kau. Dan keluar tank minyak. Kita bawa keluar tank minyak.
Okey, antara barang yang aku akan ambil balik daripada tank lama ni adalah fuel gauge sensor. Dan bolt ni dah karat teruk, akan guna carburetor cleaner atau brake cleaner untuk mudahkan kerja. Bolt dia adalah saiz 8mm. Sambil kita buat urusan mencuci bahagian bawah kereta, kita akan simpan dulu sensor ni di dalam plastik kedap udara. Maka sensor akan tahan lagi lama. Dan tangki berjaya dibawa keluar. Jadi alang-alang kita dah bawa turun tangki ni, memang eloklah kita cuci balik dekat bahagian bawah body kereta ni. Aku akan mulakan dengan degreaser dulu. Jadi sebelum aku tembak chemical ni, aku tutup dulu lubang untuk bahagian petrol yang pergi ke hadapan dengan sarung tangan. Kita akan tambah lagi tembakan ke belah sana. Jadi kita akan tutup pula bahagian wiring sensor dengan sarung tangan lain. Dan biarkan ia melaru untuk membuang kotoran-kotoran dekil. Kita akan membilas bahagian kita tembak degreaser tadi dengan air. Kotor. Kita cuci dengan sabun bagi membuang sakit baki degreaser. Selesai membilas dengan sabun, kita boleh berus bahagian yang masih lagi dekil. Selesai membuas, kita akan bilas dengan air bagi membuang baki-baki kotoran yang masih tinggal. Dan biarkan ia kering sebelum kita buat proses undercoat. Dan seterusnya kita akan spray undercoat bagi mencegah karat dan juga untuk menambahkan kekedapan bunyi dekat bahagian bawah. Kita akan cuba spray undercoating ni. Di sini ditulis menghalang karat, mengendapkan bunyi dan mengurangkan bunyi daripada exhaust. Dan beberapa lagi fungsi lain. Sebelum kita tembak undercoating, kita tutup dulu paip yang akan dimasukkan hose fuel petrol. Lapisan pertama. Pastikan korang tembak undercoating ni secara menyeluruh di bahagian bawah kereta. Dan apabila selesai, korang bagi dalam 30 minit untuk kering secara sentuhan tangan atau kering sepenuhnya dalam tempoh semalaman, lebih kurang 5 jam lah. 12 jam telah berlalu dan undercoatnya telah kering sepenuhnya. Dengan mencabut tangki petrol saga secara tak langsung, kita boleh buat proses undercoating di bawah bodi saga ni secara menyeluruh. Undercoating pun melekat kuat, tak melekat kat tangan bila dah betul-betul kering. Undercoating ni ada sifat rubberize macam korang tengok ni. Jadi selain pada untuk tujuan anti rust, mengelakkan karat, sifat rubber ni adalah untuk mengurangkan bunyi secara tak langsung untuk kekedapan bunyi. Seterusnya untuk pemasangan tangki baru. Okay, undercoat untuk bahagian bawah dah selesai. Kita akan buat yang bahagian akhir, iaitu bahagian permukaan atas. Okey, kita balut dulu bahagian-bahagian yang kita tak nak spray, seperti bahagian sensor minyak, lepas tu bahagian paip. Lepas tu untuk bahagian lubang-lubang paip pun kita kena tutup untuk elakkan habuk-habuk daripada spray tu masuk ke dalam tangki. Celah ni. Okay, dah kering. Masking tape. Kita nak tukar sensor petrol ni kepada yang saga punya, kita kena buka. Beza pelampung Iswaran LMST dengan saga lama. Sensor dalam kedudukan macam ni. Dan ikat balik. Kita memang nak tukar, jadi tak payah buka, kita buang terus dengan paip.
Proses pemasangan hos baru. Pasang balik hos protector original. Dan kita siap dengan undercoating baru, dengan hos baru untuk dipasangkan kembali kepada sagar. Baru lepas cat tau tak? Tak suruh hitam ke? Kita sorongkan masuk dalam keadaan melintang. Ikan kata bracket dia. Bracket dia letak kat laluan. Okay, sebelum kita ikat naik, kita pasang dulu pipe untuk pengisian petrol. Okay, disarankan sebelum korang pasang balik pipe untuk isi petrol ni, korang tembak dulu undercoating untuk menambah lagi dia punya efek soundproofing. Lain sebagai undercoat untuk penang karat dan soundproofing, jadikan wheel arch korang lagi kemas dan warna sekata. Pipe dekat bahagian bawah. Melicingkan bagai pipe mudah nak masuk. Lupa juga hose overflow. Soket siap-siap untuk sensor. Menaikkan tank. Jadi kita tahu kekuatan jet tertumpu kepada satu point, iaitu dekat sini. Jadi kalau kita guna semata-mata jet saja untuk naikkan tank minyak ni, ini akan kemek. Jadi salah satu solusi dia, satu papan yang panjang dan kita akan letakkan di atas jet. Jadi sebab kat rumah aku ada meja lipat je, jadi aku akan gunakan meja lipat ni. Secara tak langsung apabila kita jet, kekuatan yang tertumpu dekat satu point ni akan diselaraskan dekat satu papan ni dan mengelakkan tank minyak ni daripada kemek. Ikat separuh dulu bagi memudahkan pemasangan pipe dekat bahagian sini. Kalau nak mudah, boleh buka dulu bracket kat sini bagi memudahkan nak masukkan pipe. Cun. Hose dah pasang, kita boleh pasang balik bracket. Ok, so hose dah disambung pada bahagian pipe body. Kita dah boleh ikat sepenuhnya. Kita support sikit lah dengan jet bagi memudahkan nak ikat. Ok, selepas diikat ketat, buat turun jet. Bila kita jet secara sama rata, kita boleh nampak tak ada kesan kemek hasil daripada jet yang ada tekanan dekat satu point sahaja. Sama seperti kes kita jet tank, pastikan kita lapis dengan benda lembut untuk mengelakkan pipe ni rosak. Seterusnya kita akan buat pemasangan kepada pipe tempat isi petrol. Ok, untuk situasi kalau pengikat skru ni dah loose, kira bunyinya dah teruk sangat, korang boleh gunakan alternatif untuk gantikan dengan skru M6, iaitu saiz 10mm. Sebelum pasang, korang kena pastikan ada bolt, ada spin washer dengan washer, sama seperti spek asal. Kita dah tukar semua pengikat dengan bolt M6 dan kita jet modulator untuk dapatkan clearance untuk mengikat dengan T-joint. Kita ketatkan. Dengan itu kita dah siap pemasangan untuk tangki petrol sagar ni dengan tambahan undercoat. Dengan tambahan kedapan bunyi bagi mengurangkan bunyi yang datang daripada bawah, terutamanya bahagian exhaust. Dengan tambahan undercoat dekat bawah bodi kereta ni akan memanjangkan lagi jangka hayat dekat bahagian bodi bawah kereta dari segi karat. Pada masa yang sama, kita akan gantikan hose petrol pada karburator dengan tank minyak dengan brand Gates. Bahagian engine bay ada 4 hose yang perlu ditukar. Untuk pipe petrol yang kecil ni saiz 6mm dan yang besar ni 8mm. Okey, kalau yang dah biasa dengan enjin bersagar, akan perasan dekat hose petrol akan ada pelapik yang jenis sarung ni. Jadi biasanya dia digunakan untuk melindungi pipe petrol ni daripada tergesel dan mungkin menyebabkan dia akan rosak lah kalau tak ada pakai benda ni. Malahan kita dah ganti hose petrol yang baru ni, kita pun nak ganti jugalah untuk dia punya pelindung ni kepada hose gas yang lagi kukuh. Tengok jenis berbenang juga. Bawa masuk dalam hose. Pelindung hose baru. Hose dari tank dengan yang pergi ke karburator. Dan kita dah tukarkan semua hose petrol daripada tank minyak ke karburator bahagian hadapan. Dan kita ke bahagian komponen utama, iaitu pemasangan semula karburator.
Okey, setiap kali buka pasang karburetor, kita biasa kena tukar dia punya gasket. Dengan atas ni kita panggil sebagai fiber untuk gasket. Okay, biasanya kalau beli kat spare part memang kita akan dapat dua gasket ni. Sebabkan fiber ni memang kita tak cabut, jadi tak ada peluang untuk tukar gasket belah bawah. Maintain je. Untuk corak ni gasket untuk fiber atas dan ini untuk bahagian bawah dia. Pasang gasket, ngam-ngam dah cukup rasa saja. Pasang gasket. Pasangkan karburetor. Ngam-ngam. Buatkan ikat, satu kat sini, 2, 3 dan ni sekali dengan actuator. Posisi macam ni. Kalau nak dapatkan hasil ikatan yang cun, korang ikat secara bersilang. Nice. Cing kecil ada 4 petrol. Click on. Aku suka guna silikon ni sebab dia susah nak ada crack halus berbanding hose hitam. Sambungan ke soket untuk solenoid karburetor. Pasangan semula tu untuk kabel, jadi sebab aku pakai yang model Jasma ni, kita kena buka balik lah. Yang original ni. Saiz 12 dekat bawah ni je. Dua. Model Jasma. Pasang kabel pada plate ni. Kali ni kita akan pakai spark plug Platinum NGK G-Power. Platinum ni famous sebagai spark plug jenis medium spec untuk Saga. Kita buka tengok. Perbandingan sebelah menyebelah antara Lucas dengan NGK. Okey, tip dan patah larang waktu pemasangan spark plug adalah elakkan daripada spark plug ni terjatuh dan terhentak kat mana-mana, sebab rod dekat dalam spark plug ni boleh patah, ataupun kalau tak patah pun kemungkinan jangka hayat spark plug ni akan tak lama lah. Jadi elakkan daripada dia terjatuh waktu pemasangan. Seterusnya adalah penukaran kabel plug. Tip yang selamat untuk menukarkan kabel plug Saga Iswaran tanpa lari marking adalah dengan mencabut satu persatu. Kabel plug yang paling dekat dengan timing belt sebagai nombor 1, 2, 3, 4. Buka kabel plug nombor 4. Ganti baru. Nombor 3. Ganti baru. Nombor 2. Dan nombor 1. Ganti baru. Pakai balik kabel insulator daripada kabel lama. Menggunakan velcro untuk mudah buka pasang dan jenis fiber untuk ketahanan dari segi haba. Selesai, pindahkan fiber insulator ke kabel baru. Kalau nak kemas lagi, boleh ikat kabel tie dengan style macam ni dekat kabel plug. Mula-mula gunakan kabel tie yang besar dan pilih gulungan mana yang kita nak himpunkan sekali. Ketatkan dulu buat secukup rasa. Tangan dia dah sesuai, baru ketatkan yang besar. Potong lebihan. Lepas tu kepala dia boleh alihkan ke bawah untuk lagi kemas. Okey, petrol dah isi. Proses mengisi. Okey, kebiasaan apabila kita buat kerja-kerja macam tukar fuel pump, tangki petrol ke, oil filter ke atau karburetor lah terutamanya. Jadi, bila kita tukar-tukar benda tu, biasanya petrol akan kosong lah dalam ni. Pasang kotak filter.
dekat belala gajah ni. Okey, untuk menambahkan kebersihan untuk bahagian karburator ni, sebab kita pun baru cuci, kita akan tambahkan mini oil catch tank dekat bahagian pipe yang daripada rocker cover ke air filter. Filter daripada tepi. Jarak antara pipe filter dengan rocker cover ni terlalu pendek, kita terpaksa buat melingkar macam ni. Okey, kita dah selesai pemasangan komponen terakhir untuk sistem karburator ni. Jadi jom kita pump full tank terus. Okey, perbezaan ketara apabila dah cuci karburator dengan tukar tank baru ni, aku boleh nampak apabila cuaca sejuk ataupun start pada waktu pagi, memang kereta ni lagi mudah start daripada dulu. Walaupun nak start dengan remote sekalipun. Jom kita atas. Jadi korang boleh tengok, mudah je nak start. Tapi seperti korang tengok lah, apabila kita start tanpa menggunakan fungsi auto choke ni, timing terlampau rendah lah. Tapi seperti korang tengok, masih mampu untuk start tanpa susah pun. Korang boleh tengok tadi memang senang gila. Dan suhu pun 25 darjah Celsius. Perubahan ketara yang kedua adalah macam korang tengok, walaupun timing ni rendah gila, aku rasa ni dalam 500 macam tu je atau bawah lagi. Tapi korang boleh tengok, enjin tetap tak padam berbanding kebanyakan model karburator yang lain. Tapi korang kena faham lah, apabila timing rendah macam ni, enjin lambat lah nak panas. Jadi aku buat fungsi elektronik auto choke untuk mempercepatkan enjin panas. Okay, kita buka lampu. Jadi aku ada buat switch dekat sini. Bila aku tekan ni je, timing naik. Macam kau tengok, aku tak tekan pedal minyak pun, timing naik. Jadi aku padam balik, timing turun balik. Jadi bagi pengguna Saga Wira yang menggunakan enjin karburator, bagi yang ada isu susah nak start pada waktu pagi, aku boleh sarankan korang cek dulu keadaan spark plug, kabel plug, korang punya distributor. Dan seterusnya adalah sistem petrol korang dari segi karburator. Dan seterusnya tank minyak korang pastikan bersih. Secara tak langsung, aku yakin kereta korang akan lagi senang nak start lepas ni.